Assalamualaikum. Hari ni Kak Ita nak share macam mana kita nak buat background yang cantik untuk dekat live ya. Mula-mula kita pergi ke Canva. Pergi dekat Canva. Okey, yang ni Kak Ita yang dah buat dah lah. Okey, kita pergi kat Canva. Kita pergi tengok yang lain Pergi kat Canva. Scroll, nampak tak? Virtual background. Okey, kita pergi kat sini. So dekat sini kita boleh pilih boleh pilih. Kita boleh pilih contoh. Kita pilih lah yang ni ke kan. So kita padam dulu. Padam dulu okey, kita ambil yang ni sajalah. Contoh kita buat kata tajuk ni lah. Ambil kat sini kata contoh suri rumah anak 2. Suri rumah anak 2 buat bisnes dari rumah. Contoh kita buat sini kan. Okey, lepas tu kita macam ni, kita crop lah, ambil tulisan yang cantik lah kat sini. Contoh nampak dia besar. Ni kita cerita yang simple-simple sajalah. Suri rumah anak 2 macam tu lah. Apa-apa lah korang nak tulis. Lepas tu ikut korang apa lagi kan yang sesuai dengan korang. Lepas tu edit lah tulisan ni. Tulisan ambil kat sini, boleh pilih. Banyak sangat pilihan. Jangan ambil yang ada queen. Ambil yang queen ni ada kena bayar. Ambil yang tak kena bayar nah. Okey, lepas tu buat macam tu saja. Ni nak cantik, kita tukarlah tulisan yang menarik sikit kan. Better yang macam ni ke. Ikut sukalah. Ikut suka korang. Kita share macam ni saja. Okey, kita harap korang dapat buat. Okey.